Agak-agak dia orang nak lawan tak penjajah? Tak lawan tuan-tuan. Sebab tu saya kata dia kata baik. Satu contoh. Ilmu gerak ataupun ilmu gayung. Saya ambil ilmu gayung, ilmu yang paling tua. Antara gayung dengan ibu gayung dengan ilmu gayung dalam paling tua. Sebab tu saya akan cerita ilmu gayung dalam dulu lah. Baik. Ilmu gayung dalam, dia mesti mewujud maksudnya, lepas solat, lepas baca doa, lepas semua siap tu, dia ambil tangan dia masuk bawah kaki kangkang dia, kemudian tu naik ke lidah. Dia letak di langit-langit lidah. Letak langit-langit lah. Kemudian tu, dia duduk dalam keadaan seperti mana duduk dalam kandungan ibu. Nak cerita tentang nak duduk ke dalam ibu. Bila duduk ke dalam ibu tu, waktu mana? Di situ dia akan berceritakan di wadi mani maknikam. Di wadi mani maknikam. Bila di wadi mani maknikam tu, semua tu rahsia-rahsia kejadian diri yang ada dalam kandungan, yang ada rahsia kejadian diri. Di wadi mani maknikam, bila sampai maknikam tu, dia nak keluar. Waktu nak keluar tu dia minta. Waktu dia proses. Dalam kandungan tu nak minta dia proses. Dia kata apa? Aku nak ketemu. Tembak tak masuk, ikat tak lekat, mandi tak basah, rendam tembak tak masuk, tikam tak kena, ikat tak lekat, mandi tak basah. Dia minta dah itu. Dalam keluar. Bila keluar, dia keluar. Bila keluar tu, maksudnya dia merasakan diri dia keluar seperti mana, keluar dalam perut ibu dia. Bila rasa perut ibu dia, diri dia proses. Tu dia minta. Allah pun makbul doa dia. Itu cara orang mengamalkan gayung dalam. Gayung dalam mesti ambil dalam perut ibu. Lek tak? Tak lek pun, tak lek. Okey dah? Alhamdulillah. Mana? Oh, dia kata tak? Dia kata hari ni orang pakai senapang. Saya tanyalah, orang ni pakai senapang, orang pakai pistol. Saya nak tanya mudah ya. Tuan-tuan ada pistol tak? Dia tanya, dia kata orang tua dulu, ada pistol tak, ada senapang tak? Ada tak senapang? Dia kata orang pakai senapang. Saya nak tanya dia mudah ya. Dia ada senapang tak? Lek sikit-sikit. Terima kasih banyak-banyak bergila. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Saya tanyalah. Okey, alhamdulillah nah. Lek manja-manja. Ada lek manja-manja lah. Ada lah. Saya cerita lah. Sebelum saya cerita ibu gayung ni, tak cerita dulu nah. Saya cerita dulu ni, cerita saya lah. Cerita saya waktu mana dulu saya buka gelangan tomoy. Saya buka gelangan tomoy lah nah. Saya cerita sikit lah. Saya bukan nak banggakan diri lah. Saya cerita sikit berlaku gelangan tomoy. Saya buka gelangan tomoy dulu. Tak ada seorang lagi anak murid saya dapat tumbuk muka saya. Kalau anak murid saya ada, tolong jawab dalam ni. Saya rasa dia orang tengok. Tolong jawab nah. Tak ada seorang lagi anak murid dapat tumbuk muka saya. Tolong tengok. Bukan anak murid lah. Hak mana yang pernah nak setir lawan saya, tak pernah tumbuk muka saya lagi. Ada lah. Ada tak? Tolong jawab kalau ada. Sampai saya kata apa ke anak-anak murid saya waktu saya mengajar di Tomai dulu. Saya buka banyak gelanggang. Sampai saya kata apa? Kalau siapa dapat tumbuk muka saya bayar RM10. Tu, ni bukan nak riak. Bukan cerita nak. Saya nak kata ilmu tadi tu. Jadinya ilmu tadi. Kan? Ilmu gayung jadi. Saya terjadi. Bukan saya nak cerita riak. Saya tak mau cerita riak. Tapi saya kata jadi. Sebab tu saya kata apa? Saya kata ni, kalau adalah anak-anak murid saya yang belajar saya, tolong wujud balik. Timbulkan dalam ni kata, ya betul kami tak boleh tumbuk lagi muka. Tanya dalam tu. Tanyalah sebab apa tak ada seorang lagi yang dapat tumbuk muka saya. Walaupun mata saya main dalam gelap. Kenapa tak? Ilmu tadi yang saya amalkan. Okey, yang kata penipu tu saya tanya, yang kata penipu tu kita tengok kan. Apa yang tipu ni tanya. Apa nama? Apik. Yang kata penipu tu cerita Apik. Kenal aku tak mana? Tunjuk situ kan. Dia kata penipu mesti kenal, dia kena tanya. Saya tanya dia. Kalau tadi dia penipu tu Apik tu, saya tanya Apik dulu nah. Apik, kenal tak nak? Tunjuk Apik. Kenal tak mana? Okey, kalau macam ni, kita minta Apik, kalau boleh tolong Apik, tolong jumpa tak mana-mana. Saya nak bagi sebiji RM50 kalau dapat tumbuk muka saya. Mana Apik tadi? Saya nak bagi RM50 sebiji. Mana Apik tadi? Mana? Udah Apik hilang dah. Dah nak cerita. Orang yang kata betul tu. Sebab tu saya minta nah. Hilang pula, lag pula. Wah, itulah tu. Saya nak panggil dah. Lag dah. Saya panggil dia jumpa tahu mana. Saya ikat tangan saya, suruh tumbuk. Kena tak kena. Saya bayar RM90. Lepas tu saya nak buka tangan. Lepas tu jangan kata, betul tak? Buka tangan saya pula. Saya tumbuk je lah. Kena tak kena. Tapi nanti orang penumbuk laju macam mana?
Nah. Dia tengok lagu jadi kau apa. Lari dah, lari dah dia cabut. Bila kita panggil, itu masalahnya hari ni. Bila kita panggil, suruh wujudkan diri, dia lari. Saya gentle loh. Sebut sama, saya corong terus saya pergi. InsyaAllah saya gentle lah. Sebut je saya sampai. Bukan saya nak bergaduh, saya nak tunjuk. Kita buat live. Lepas tu bila kita buat live, kita tunjuk tengok. Kalau tak kena, hati kita jadi. Tapi lepas tu jangan kata tu lah, saya nak tumbuk pula. Jangan kata dia tumbuk saya pula. Saya nak tumbuk dia pula, kena tak kena. Itu lah. Jadi saya minta nak anak murid saya yang mana yang gelanggang yang saya buka dulu, tolong cerita, tolong wujud dia kata, tumbuk tak kena. Kenapa tak kena? Ilmu yang kita amal, kita yakin dengan apa yang kita buat. Sebab ilmu ni sebenarnya tuan-tuan, pertama sekali dia kena ada yakin. Api dah hilang dah, lari dah. Bila panggil lari. Okey. Itulah masalahnya. Baik. Saya cerita tadi nah. Itu saya cerita pengalaman saya nah. Dulu bila kita menuntut satu ilmu ni sebenarnya, orang yang nak jadi hebat, dia bukan saja ilmu perubatan. Bukan saja ilmu perubatan